Kenapa rezeki susah nak masuk? Mungkin ini puncanya. Korang dah rasa kerja keras siang dan malam, tapi rezeki macam tak bertambah. Mungkin ini perkara yang perlu kita semua perlu muhasabah. Rezeki bukan duit. Kesihatan, keluarga bahagia, hati tenang dan masa yang berkat juga adalah rezeki daripada Allah. Kadang-kadang, kita terlalu banyak fokus mencari rezeki, tetapi kita terlupa menjaga hubungan dengan Allah. Allah berfirman, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Jadi, selain berusaha bersungguh-sungguh, jangan lupa jaga solat, perbanyakkan istighfar, bersedekah, mengikut kemampuan dan sentiasa bertawakal. Kita tidak boleh memastikan mengapa seseorang diuji dengan kesempitan rezeki, tetapi muhasabah dan perbaiki amal sentiasa merupakan langkah yang baik. Jangan berhenti berusaha, jangan berhenti berdoa. Percayalah, Allah tahu waktu terbaik untuk mengurniakan rezeki kepada hamba-Nya. Guys, follow Ustaz Telco untuk perkongsian dakwah, motivasi dan rahsia murah rezeki. Lain padu, data banyak, murah rezeki.